Kalau sebelum ni aku pernah tahu Neo ni kat rumah je, hari ni lain macam sikit aku akan experience macam mana kerja jadi mekanik kat workshop pula. Okay, so hari ni kita ke Doris Racing. Kat sini kita nak buat handling. Kita nak touch up handling Satria Neo. Itu dia, Doris Racing. Sampai sudah. Neo, masa aku baru beli, kat sini lah tempat lahir dia. Orang ni lah juga yang lahirkan dia. Nampak aku dah tukar bateri. Alamak, ni baru betul bateri. Ni baru betul bateri. Okay, interior dah settle. Exhaust settle. Exhaust tak adalah settle, tapi aku ada exhaust yang aku nak pasang hari ni. Extractor tu aku dah beli second hand, aku dapat dalam, aku rasa 200.5 kot. Memang berbaloi lah. Aku memang plan aku nak modify yang tak melampau teruk makan bajet. So hari ni kita nak settlekan handling steering rack yang teruk. Aku tak tahulah bila pusing-pusing dia ada bunyi kerak-kerak. Lepas tu satu lagi pasang extractor, satu lagi aku nak tukar engine oil. Engine oil ni dah nak dekat setahun lah. Sekarang kita tukar yang better. Brand apa? Tengok, saya pun tengok dalam. Oh. Akhirnya pasang tu ada sebab itulah akhirnya. Lama juga aku berjuang. Tapi yang ni aku tak permanent lagi. Pasal benda ni ada wiring. Kan lampu aku cakap kan. Yang aku buat yang ni aku buat, yang ni nanti aku buat sendiri. Dashboard semua dia buat. Daripada track car dia jadi macam auto show je. Ni dia extractor. Ini keluar dulu. Hari ni kita pakai Milwaukee dengan glove M-Top. Extractor second hand. Dah siap balut, tu yang paling penting. Oh ya Allah. So hari ni kita isi Satria Neola dengan Lubrex. Yeah, kali ni aku pakai 5W30 pasal kita tak adalah nak melenjan kau-kau masuk track kan. High ref tak sangat lah. Tapi kita pakai ni dulu, okay? Let's go. Kau tengok ni, engine restore. 1PM lah dia tanya berapa ringgit package engine restore. Ya, aku punya package Max Racing Exhaust. Nampak? Sampailah ke sini. Tabung satu ada kat sini. Kita cabut, tak tahulah apa jadi bunyi dia. Okay, ni aku nak tukar lower arm ni. Ni dia. Mari kita tengok. Ni ori lah. Ni dia. Lower arm. ini biasa ada washer. Washer kita kena letak white tape lah balut dia. Dia okey sikit. Korang ingat kan dulu masa baru beli kereta ni, condition engine dia taklah perfect. So ni masuk servis yang kali kedua selepas aku beli. Nampak tak warna hitam kan? Jangan bimbang. Tu maknanya engine oil buat kerja dan bersihkan apa yang tak elok kat dalam enjin ni. Okay, ni lagi satu bush stabilizer bar. Okay, kita pala tahu lah pakai glove apa semua. Tengok mana main glove. Ada glove. Sekarang kita nak kena buka exhaust semua untuk nak turunkan apa benda nama ni? Subframe. Turunkan subframe, so exhaust semua kena buka. Wah, kenapalah dia orang bagi kerja kat aku yang paling senang. Mekanik Lubrex import. Dia sebenarnya aku tak cukup ketinggian ni. Awak susah sangat benda ni. Padahal sedang. Nampak tak? Lalu kali aku tak buat. Okay, nak saya tolong lah. Maknanya kita buka plate ni dulu lah. Borang dia sekali. Oh, sekali semua seketul. Oh. So saya buka ni eh. Ini tak lock, macam mana nak buka? Okay, ni satu lagi Doris Racing punya package. Diorang buat balik engine restore. Kalau korang tengok kat sini ada berlambak gila blok. Banyak nak mampu so semua beratur nak buat. Macam ni contoh, dia rebore balik daripada 76mm ke 77mm. Tukar piston piston lebih besar. Aku teringin nak buat. Tapi nanti. Tiba-tiba tak nak perform benda ni. Bodoh tiba-tiba.
Entah kenapa Milwaukee aku ni tak nak function pula. Kat subframe ni ada beberapa bolt nak kena cabut dan baru boleh cabut lower arm pula. Last kali aku pakai Doris punya air gun. Lagi senang. Lepas tu ada satu engine mount kat tengah kena cabut juga. Dan bila semua dah unbolt baru kita boleh turunkan subframe. Ada beberapa bolt yang kami sengaja tak cabut, tunggu sampai last minute ni. Okay, so dia ada lagi satu yang kat atas ni. Okay, tapi aku bagi abang ni buat pasal aku macam aku sedar aku tak cukup ketinggian. So bagi aku. Satu benda unik yang aku tengok kat Satria Neo, dia punya engine mount yang tengah-tengah ni kat sini. So tanpa engine mount yang sambung kat sini, sambung kat subframe ni, engine akan bergerak kiri kanan. Pasal dia ada dua connection je, yang sini dengan sini yang pegang, tapi tengah tak ada. So yang ni yang akan define gegar tak gegar engine ni. Okay, sekarang subframe dah boleh turun. Tapi lepas dah cabut ada kiri dengan kanan yang dalam tu. Nampak sangat tools yang aku bawa ni tak setanding dengan kerja yang aku kena buat. Tak boleh siap. Ini hancur tengok lah. Apa hancur tengok? Ya Allah. Ni pun lah. Ini tapi dah koyak Dah koyak lah. Salah meninggal lah. Ini semua duit ni. Duit. Okay, ni belah belakang ni dipanggil apa? Tulang anjing? Sabit. Sabit. Oh, yang ni sabit. Okay, so sabit macam ni. Dia ball joint, dia longgar. Hancur. So kadang ada bunyi ataupun bawa handling tak apa-apa cun lah. Ini bila kita tukar ni adjustable. Kita boleh adjust camber. Adjust camber lah. Yang ni aku buat next round lah. Yang ni first round. Nanti kita melawat lagi Doris Racing. Ni dah modify. Lepas tu ada upgrade-nya version ada. Mahal lagi. Okay, lepas tu buat yang macam ni. Ni racing purpose. Nampak? Semua Syafu buat. Daripada Marhain ke Racing. Tak tukar yang standard pun boleh. Tapi package dia 2 minggu je lah. 2 minggu tukar lagi. Tukar. Boleh pergi haji. Okay, yang ni material dia polyurethane. Yang ni getah biasa. Yang ni spherical bearing. Okay, kita belajar material ni. Okay, next step sekarang kita dah boleh cabut hose power steering fluid dan kita turunkan steering rack sikit. Okay, ni satu benda lagi kat apa yang boleh buat kat Doris Racing. Nampak dia berlanggar dengan subframe. Dia langgar dengan benda ni. So dia ketang. Tu dia hasilnya. So sekarang ni kita akan potong ni, kasih clear. So dia tak adalah berlanggar, ada bunyi-bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. So kita dah buang hujung dua ketui ni. Jom next one. Okay, satu lagi yang kita nak replace ni bushing dekat stabilizer bar. So yang baru punya kalau kita pasang dia akan lagi keras lah. Dia melekat sikit, banyak bergerak. So aku punya tadi kalau kau tengok absorber link dah hancur. Mula-mula aku cakap dengan Syaiful aku tak nak buat. Yalah bajet. Tapi bila pergi balik kan, bila tengok balik condition macam teruk gila, kita tukar je lah. Okay, kita main air hijau. Korang ingat tak Joker? Cerita Batman 1989. Warna hijau. Asid ni. Syafu dah pesan kat aku, kalau subframe dah turun ni, baik bersihkan dan spray balik hitam. Pasal ada certain part yang dah karat tu, kita boleh cover balik dengan cat baru. Kalau dibiar nanti, lagi reput dengan karat. Sekarang ni kita proceed untuk tukar extractor. Cabar juga nak buka pasal skru dia semua rapat dan sempit. Dah buka extractor ni, make sure bersihkan gasket. Pentingnya proses ni untuk elak ada exhaust leak dan juga untuk mengelak exhaust valve overheat dan boleh damage silinder. Satu lagi, kalau ada leak, reading kat exhaust sensor pun jadi bengong dan engine performance akan down.
Yang aku paling takut pasang header tak ada catalytic converter ni, macam akan bising gila. Tapi yang pasti power mesti up punya. Sabar nak tahu bunyi dia macam mana. Nak pasang balik bolt untuk extractor ni, popular sikit je. Lepas tu sikit je. Sampai makan malam pun tak siap air, popular lagi. Tak ada space ni. Ya Allah, ni dah tak boleh masuk. Yang sebelah kiri ni lagi sempit. Nak mampus. Bila ada experience kerja kat workshop macam ni, banyak benda aku belajar. Tips-tips shortcut macam mana nak pomen kereta sebenarnya. Contoh macam buang karat. Kalau kat rumah dah tak buat dah ni. Tapi yang ni dia saja dah habaq kat aku. Aku kena scam no. Caci buka air intake naik je ni. Sekarang kita boleh pasang balik exhaust sensor, tapi take note ya, kerja ni tak boleh ambil masa sehari. Kalau korang bagi kat Doris Racing, mungkin ambil masa dalam 2-3 hari baru boleh settle. Hari ni cepat pasal aku dengan seorang lagi abang mekanik buat sama-sama. Okay, dah spray. Kita boleh pasang dah dengan blow up. Dah boleh pasang balik stabilizer bar ke subframe. Sekarang barulah nampak merecik. Dan sekarang kami pasang balik steering rack. Dah boleh naikkan balik subframe. Okay, so kita dah pasang subframe. Subframe ni dia ada sen 1, 2, 3, 4 sebelah sana. And then yang ni screw sebenarnya untuk masuk dengan lower arm. So nanti kita masuk lower arm, baru kita ketatkan dan sambung balik ke stabilizer bar apa segala lah. So stabilizer bar pun belum pasang lagi. So ni stabilizer link yang aku malas nak repair asal-asal. So alang-alang dah buka apa segala semua depan ni kan. Buka, baru punya. Korang tahu tak, stabilizer link ni dia sambung dari anti-roll bar kereta korang ke suspension. Kerja dia adalah untuk kawal body roll supaya kereta rasa lebih stabil dan tak membuai sangat masa tengah ambil corner. Sebelum pasang lower arm ni, make sure letak grease ya. Asal bahagian ni akan bekerja keras lepas ni, takut karat. So kalau korang tengok, ada ni yang aku duk melawan tolak ke bawah ni sebenarnya bush baru. So aku rasa theoretically kalau yang lama punya bush tu memang senang lah. Tak payahlah nak melawan macam ni. Ni aku satu body tolak kan. Barang baru. So dia ketat kau. Nampak kalau lah benda ni dia bergerak naik atas bawah, dia tak ada dah yang melanggar dengan extra besi on. So dia dah free. So benda ni naik turun pun tak ada langgar apa-apa. Mari kita dengar exhaust baru. Tak ada baru. Exhaust use 1, 2, 3. Asyik. Mampus jiran marah. Dah lama aku tak buat jiran marah. So, kita dah settle dengan Doris Racing. Kita punya Satria Neo dah settle. So, selepas kita dah test tadi, aku rasa memang handling dah cun gila. Memang dah rasa beza nak mampus. Kalau korang nak buat package yang segala lower arm apa subframe semua ni, datanglah ke Doris Racing. Diorang ada package tu. Tak silap aku, cost dia dalam 2,500. Korang settlekan depan saja dulu macam apa aku buat. And then dah ada Satria Neo yang handling dah shock. Sedap pakai. Okay, so sekarang ni memang tinggal bahagian belakang je. Belakang aku tak settle lagi. Memang aku tak sentuh apa-apa langsung. For now kita relax dulu. Kita kena cat kereta. Dan kita kena cat kereta. Lepas tu kita cari roll cage. Lepas tu kita kena suspension Foster, body kit. So next episode aku rasa kita kena buat body dulu.